Alhamdulillah geng, ada. Geng, siku. Manis ni geng. Manis ni geng. Oh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada sahabat-sahabat sekalian. Bertemu kembali bersama aku Ray Fishing. Alhamdulillah rezeki. So hari ni bulan Ramadan, hari yang kedua kita puasa. So kesempatan ni aku ucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam dan penonton semua. Macam korang puasa tak ini geng? Yang tak puasa geng, kita mancing-mancing juga, kita kena puasa geng. Aku bulan puasa ni aku santai-santai je. Tengoklah macam mana geng. Kalau ada masa, ada gap antara 2 jam ke petang sebelum buka puasa, mungkin aku akan turun lah. Tak tahulah geng. Biasanya bulan puasa aku slow down lah, aku tak mancing. Tengok macam mana. Itulah. Lauk pun mahal, ketam pun mahal. So hari ni kita menangku ketam geng. Itu je. So aku ada prepare tangku ketam tak banyak, lebih kurang ada 7. Nanti aku isi lagi. Ini umpan dia geng. Ini umpan dia. Kalau kau ingat, aku ada casting ikan bulan, aku dapat 3 ekor. Aku kerat-kerat, aku buat umpan geng. Aku buat umpan. Kita try pakai umpan ikan bulan. Tengok macam mana. Aku tak pernah pakai ikan bulan. Ikan lain tu biasalah geng, ikan belukang, ikan hiu cicak tu dah biasalah aku pakai. Ni ikan aku casting itu hari. Korang tengok video ni sebelum geng, aku dapat 3 ekor. Ada 3 ekor kepala ni, aku buat umpan. Okay geng, semoga ada hasil geng. Okay, teruskan menonton. Okay geng, kita pasang umpan yang pertama geng. Kita guna umpan ikan bulan geng. Kita guna umpan ikan bulan. Biasa ketam ni dia masuk geng. Selagi ada umpan, dia akan masuk. Lepas tu kalau umpan dah habis, dia kerja nak keluar lah pula. Itu biasa lah aku tahu habit ketam ni. Tak apa dia ngejakan apa, tangkul ni. Dia tak ada umpan, dia potong-potong lah tali ni, dia berlubang. Itulah geng, bulan puasa ni lauk pun mahal, barang mahal. So kita cari lauk lah geng. Semoga ada hasil untuk berbuka puasa petang ni. Semoga ada hasil. Kita ikhtiar je. Bismillahirrahmanirrahim. Tangkap yang pertama geng. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, tangkap yang seterusnya geng. Tangkap yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Situ. Okay geng, tangkap seterusnya. Kita labur. Semoga ada yang masuk tangkap kita. Amin. Okay geng, tu dia kepala ikan bulan. Kepala ikan bulan kita buat umpan tangkui. Hentam saja. Kalau dia lapar, dia masuk geng. Kalau dia ada, kita selit saja kat sini. Tu dia. Sebab bau ikan bulan ni kuat geng. So bagi akulah, ikan bulan ni bau dia kuat. Darah dia kan. So why not kita cuba.
Sebab nak makan pun tulang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, tangkul yang seterusnya masih menggunakan ikan bulan. So aku totally guna ikan bulan hari ni. Kalau sebelum ni kadang aku letak anak ikan gelama, apa-apa je lah umpan dia masuk geng. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada rezekinya. Okay, tangkul yang last sekali geng. Kita tahan kat sebelah dia je. Seronok tak tangkul ni geng. Seronok dia masa nak kutip hasil tu. Tu seronok. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, siap satu. Tikat kat sini. Okay geng, kita dah selesai tahan tangkul tadi. Daripada keratan ikan bulan tadi, kita kerat, kita buat umpan geng. So kita tunggu je lah, lebih kurang sejam. Kita tarik. Aku tak tahan lama lah, biasa aku tak tahan lama. Kita tahan sejam 2 jam, kita cabut. Dah ada tak ada, itu belakang cerita. Itu rezeki pada Allah. Kita hanya cuba je geng, kita hanya cuba je. Okay, nanti kita tunggu geng guys, 1 jam lepas. Okay geng, tadi aku dah tangkap satu tangkul kosong. Kita angkat yang kedua lagi geng. Air dah surut balik. Cuaca mendung je ni, alhamdulillah. Tak tahu tak ada hasil ke tak. Tawakal je geng Ada geng. Bismillah. Ada seekor geng. Tu dia geng, seekor. Alhamdulillah. Ada seekor geng. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tu dia geng. Masuk. Masuk ni. Alhamdulillah. Okay geng, tangkul yang seterusnya geng. Dia lah buat nambah-nambah kan. Lagi seekor 2. Menjadilah. Air dah surut dah tu. Tak ada geng, kosong. Kita angkat Igna View ni. Oh, ada seekor geng. Ada seekor geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, ada. Ya Allah. Aku yang kedua geng. Syukur alhamdulillah. Rezeki aku hari ni. Alhamdulillah. Sudah geng. Alhamdulillah, ketam yang kedua. Alhamdulillah menggunakan ikan bulan. Tu nampak ekor dia. Tu dia geng, seekor.
Ada 2 ekor geng. Alhamdulillah geng. Ada satu kat sana. Tengok dah asyik ke tak geng. Aduh ai. Jom karau lagi. Kosong geng. Tak ada. Tak ada geng. Kang Bulan. Kang Bulan elok lagi. Timbul lah sangkui aku geng. Tu timbul lah semuanya. Air dah surut. Sini nampak kosong. Kosong geng. Tak ada. Tangku yang last geng. Last sekali. Air pun dah surut. Kosong. Okey geng. So alhamdulillah aku dah selamat tarik 7 biji tangkui semuanya. Aku menggunakan umpan ikan bulan je tadi. Ikan bulan yang aku casting untuk video sebelum ni lah. Aku casting ikan bulan. So ikan tu aku potong-potong, kita buat umpan geng, buat umpan tangkui. So alhamdulillah hanya adalah 2 ekor. Tak banyak geng, 2 ekor. Sebab ada 7 biji je tangkui. Tu hasil hari ni. Ada ketam nipah 2 ekor. Itu je rezeki untuk hari ni, rezeki bulan puasa. So balik ni kita try masak geng untuk buka puasa. Dekat rumah pun ada lagi ketam. Kita tambah-tambah lah geng. Kita tambah ni. So harap dapat 1 kuali lah untuk lauk kita buka. Okay geng, tu saja untuk hari ni. Aku ucapkan selamat berpuasa kepada semua. Dan selamat berbuka geng. Assalamualaikum. Okay geng, macam aku cakap tadi, kita nak masak. Aku ada stok yang sehari sebelum aku menangkui hari ni aku ada turun, tapi aku tak ada buat kamera geng. Ada 3 ekor. Yang ni aku tak rakam. So yang pagi tadi aku ada rakam. Kita campur lah geng. Kita campur, kita masak sekali geng. Ni okey kat ni. Saya juga ketam dia. Ni yang aku dapat tadi. So kita try masak lagi. Tu dia geng. Total ada 5 ekor. Kita nak masak juga lemak je. Alright geng, ketam tadi dah siap siang. Siap siang ni. Siap bersih. So lepas ni kita masak lah geng. Kita masak cowboy je geng. Belum puasa. Masak cowboy je. Aku dah siap perah santan tadi. So lepas ni kita capak-capak lah geng. Kita nak buat gulai lemak ketam. Okay, jom. Tumis. Okay, masuk ketam. Ini masak simple je kan. Paling simple ni.
Lemak ketam. Okey, garam. Ni sikit, geng. Alright. Tak nak kuning sangat. Oh. Boleh, geng. Lemak ketam kita. Mantap, geng. Merah-merah, geng. Okay. Oh. Merah-merah. Pagi tadi berenang-renang, petang ni dah masuk kuali, geng. Ada sikit untuk keluarga makan berbuka petang ni. Manis ni, geng. Manis ni, geng. Oh. Manis ni, geng. Fresh lagi. Okay, geng, dah masak kita punya lemak ketam. Alhamdulillah.